Tambah mati pula ikan tu. Dalam kau asap suria. Hai! Cuman Pening ah dia bau mulut kau. Mesti kan ini bau apa sih ya? Lainnya bau udara ni, bau suria. Biasa rasa air je ni air macam mulai keruh sikit. Habis ni. Air keras. Dia macam nak mati lah. Memanglah nak mati bau mulut kau ni ah. Oh, ya ke? Sebab bau mulut aku ke? Ya. Weh, kau tengok dia mabuk weh. Mabuk lah bau Memang dia. mabuk lah ikan tu gara-gara mulut kau. Weh. Ui. Apa ni? Janganlah bagi. Yang tu janganlah. Weh, dia mabuk weh. Tadi ikan tu elok-elok je gerak walaupun dekat luar. Tapi kau gara-gara kau ni tiup. Sebab mulut aku pun berada Bau besi. Sebab mulut aku pun berada Mana ni ah? Bau Dia tu bau- satu weh. tau Noah. Dia ingat dia dah duduk paling dalam. Dia nak korek lagi. Dia tak tahu ni aquarium ke? Ha, Yeah. dia pening. Dia ingat piu-piu. Hai Lily. Hai Lily. Tu dia bagi tahu member dia tu. Korang hati-hati tau, laki dekat luar tu mulut dia bau bangkai weh. Hai. Dosa tu. Oh, brother. Kenapa dosa pula? Member kat luar tu isap piu-piu Kesian bahaya. ikan tu. Kesianlah ikan tu. Habis nak buat macam mana? Saya ambil je. Saya tak salah. Tapi ikan tu tak mampu kan. No Weh, terima pergi kasih, ikut. Hafiz. Taklah. Okay, korang dia macam ni korang. Sebenarnya Saya saya komen ni, mana? saya ni memang akan check ikan saya satu-satu. Nak tengok dia dah bertelur ke belum. Kalau dia dah bertelur, kita akan alih tempat lain. Tadi saya nak tengok. Tapi yang tadi tu jantan. Korang jangan risau. Noah ni dah expert. Dia tahu Expert macam lah. mana. Benda-benda macam ni. Jangan risau lah. Kalau Daus dengan Lily, ada pun dah expert juga. So dia tahulah mana jantan, mana betina. Tapi macam Daus, dia kurang expert lagi. Dia masih say jantan. Macam saya expert. Boleh tengok ikan, mana jantan, mana betina. Kejap. Saya nak follow awak. Okay dah. Saya dah follow juga. Thank you. Riff tak live ke? Macam tengah apa? Tak hidup. Saya tak picit pun. Riff tak live kot. Mati goreng kunyit lah Noah. Betul. Mati goreng kunyit. Kenapa ramai orang cakap Lily? Tapi nampak je hari tu yang Lily nyanyi lagu birthday, main gitar. Ya, Lily pandai nyanyi. Biasa lah, Lily memang pandai nyanyi pun. Lily memang pandai nyanyi sebab Noah memang tahu. Lepas tu picit telur Daus tu. Kau tunggu ke Daus? Esok aku picit. Daus tengok telur kau boleh tak? Tak payahlah. Hari tu dah tengok dah. Noah, jangan cakap aku dekat live. Kau tahu tak, Daus kan, dia pernah ni jujur lah kan. Dia punya bukan pernah lah, saya pernah mandi dengan dia sekali. Oh my god. Betul? Baik, you curang dengan I lah ni. Taklah, tentu tak buat apa-apa pun. Sebab Noah dia dah cuba buka boxer, Noah tak ulu pun. Lily jangan merajuk Lily. Alah, merajuk pula. Noah. Tapi dah Noah tak ni dah. Noah tak jadi dah. Noah terbagi tahu lah dah. Sorry. Noah terbagi tahu pula. Lily kalau duduk macam tu dia macam Apache. Apache. Dah macam tenok dah Lily. Itulah tu. Lily, tolonglah Lily. Elakkan daripada tenok. Tapi tak adalah, korang gurau je. Dengan pasal buka boxer tu. Cuma saya dah mandi sekali je dengan Daus. Betul, Daus kan, dia kalau nak mandi dia mesti bawa handphone, buka lagu. Yes. Kita nak pilih-pilih macam Cardi B tengah mandi. Daus paling lama mandi, tapi dia paling awal bangun. Nampak tak?
Time tu kami duduk dekat mana? Dekat Kelang dekat mana? Pos Selangor. Kita orang I kan macam faham je lah perempuan berkerjaya, so kena bangun awal. Perempuan kepala otak kau perempuan. Kau tu lelaki ada telur. Ya ke? Tapi kenapa kalau aku dekat kau Nuah, kau selalu je raba-raba aku Nuah? Kita buka-buka je lah dalam live ni Nuah. Kalau korang nak tahu Nuah selalu raba aku. Korang rekod ni post. Aku duduk diam-diam, Nuah datang. Daus nak cium sikit. Kau nak cakap apa Nuah? Ha? Abang Daus, Ya. nyanyi lagu Bintang boleh? Awak ramai orang di sini Lily. I janji kalau I dekat rumah I boleh nyanyi untuk you. Pinky Promise? Mana yang belum tengok konten saya, pergi tengok dulu. ANO Sejarah. Pinky Promise? Promote dia. Nanti kita dengar Abang Daus nyanyi live punya. Boleh. Saya kalau kerja kan saya jaga cashier kan. Saya memang akan buka yang YouTube yang abang duet tu. Oh ya ke? Terima kasih. Lagu Bintang tu. Tak sangka pula Lily dengar. Bintang jangan kau bersedih. Bintang. Macam Mekna Rompin menyanyi. Bintang. Dia macam laju sikit. Bintang. Macam tu. Nuah asal kau diam Nuah. Tahu lah kita orang mesra. Jealous ke macam Nuah, kau jangan kemut kening lah. Bila kemut tu dia macam sambung. Kau ajak kau ni. Terima kasih untuk game. Kau ajak kau ni. Nuah nyanyi ya Nuah. Nyanyi apa? Nyanyi lagu. Lagu apa? Lagu ni Di Penjara Janji. Di Penjara Janji. Ya betul. Macam mana nak nyanyi dia? Tanya balik Nuah. Kau tak pandai nak nyanyi lagu macam tu. Takkanlah tak boleh. Tak boleh. No, tak pandai Terima nyanyi. kasih Syah. Terima kasih for the gift-nya. Kau tak pandai nyanyi macam tu. Lepas dia cium ikan makin marah. Aku rasa sebab tu dia diam. Ada hamis-hamis ikan tu. Oh, bau ikan Amis-amis ikan. bau hamis Lendir-lendir je kan. Alah, macam tak biasa. Bukan sama-sama bau. Nuah. Macam tak biasa bau tu. Bukan dah biasa ke bau tu? Kenal sangat dah bau tu Nuah. Kita orang yang selalu bersebelah dengan Nuah ni dah faham dah bau tu Nuah. Ikan, kalau ada ikan dengan kau, sebelah kita orang rasa macam benda yang sama je. Oh, jahat je. Tak adalah Nuah. Kau wangi lah. Wangi suria. Gudang garam. Muka ganas minum Ribena. Sangat minum kopi ke? Jaga Nuah dia kalau dah ni. Abang kakak dia ada ni. Sekejap lagi kalau ajak fikir ni confirm dia top 1 ni. Tak. Tak fikir dah. Habis. Trauma dah. Habis ikan aku sekejap lagi. Lingkup. Tak payah dah lah fikir-fikir. Tak payahlah. Fikir-fikirkan Daus je kan. Daus kat mana Daus? Balik. Sini lepak-lepak Ya, kejap ambil sama handphone kawan. Apa ni? Amari. Malam ni Nuah selalu kena bahan. Sebelum Nuah kena bahan tadi dia bahan aku lah. Mana tu? Mengkarung tadi apa? Apa mengkarung? Tadi kan Abang Daus dia suruh Lily buat mengkarung level 9. Mengkarung tu macam mana Nuah? Kau jangan macam ajar budak macam-macam Nuah. Tunjuk sikit Lily macam ni. Macam ni. Tunjuk Lily, tunjuk. Dos, ada kirim salam dos. Ada kirim salam. Nomel tak mengkarung. Daus kat mana Daus? Saya berjaya. Dia berjaya. Comel kan mengkarung Nuah? Kau macam sembarangan je kau ajar orang Nuah. Comel tak Sembarangan mengkarung. je kau ni. Sembarangan kau ada perkau kau apa? Kau diam belakang kau.
Oh, bapak kau. Nuah. Rindulah nak nampak Nuah letupkan mercun tu Nuah. Meriam, bukan mercun. Meriam Meriam. Itu benda tu siang jika boleh ke malam pun boleh. Boleh je malam tapi tak main lah. Bulan puasa je main. Tu 13M bukan 13K. Bulan puasa je. Bulan lain tak main. Yalah. Nuah, Lily, I nak balik dah. Sama lah. Nuah pun nak end dah ni. Lily, good luck tau. Good luck semua. Lily, satu pesanan I untuk you. Walaupun nampak cringe sikit tapi Tak apa-apa. jangan cepat berkawan dengan orang, okey? Pandai-pandai pilih orang, okey? Jangan cepat terpengaruh. Okay? I love you, Lily. You're so funny. I love you more. Awet mana pula dia tunjuk tadi tu? Apa Nuah? Apa yang berada tunjuk tu? Apa? Tak Tiada ada. apa Nuar? Kau tunjuk apa tadi? Ha? Apa Nuah? Apa kau marah-marah ni? Awet pula dia ni. Orang Yalah. tu kirim salam. Oh, okay, baik. Yalah. Alright, Bye, bye. Lily. Bye, Bye, Nuah. bye, bye.